أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang penonton yang dirahmati Allah, anda kini sedang bersama dengan saya Jalal Zaiki, pengacara anda dalam siaran langsung solat Jumaat yang dibawakan khas untuk anda dari Masjid Negara Kuala Lumpur di tengah ibu kota yang sangat maju ini. Ada Masjid Negara yang mungkin ada yang belum pernah sampai di sini ataupun yang pernah sampai tapi memandu kenderaan sendiri. Saya nak ajarkan kepada anda bagaimana cara untuk sampai ke sini menggunakan pengangkutan awam. Sekiranya anda naik LRT ataupun MRT, anda boleh sampai di Masjid Negara ini, turun di stesen Pasar Seni, kemudian jalan lebih kurang 4 minit sahaja, ataupun kalau naik KTM boleh turun di stesen Kuala Lumpur. InsyaAllah ini hari Jumaat 31 Mac 2023 bersamaan dengan 9 Ramadan 1444 Hijrah, dan kita sedang menunggu masuknya waktu solat Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang bakal dikumandangkan azan pada jam 1.20 tengah hari ini. Saya ditemani oleh jurubahasa isyarat Muhammad Amsyah Zamani dan penerbit pada hari ini ialah Nur Fahana Muhammad Fazil. Dan hari ini kita akan bercakap tentang khutbah yang bertajuk Ramadan Bulan Tarbiyah yang bakal disampaikan oleh khatib merangkap imam kita, iaitu Imam Besar Masjid Negara Tuan Haji Ehsan bin Muhammad Hosni, dan kita akan bersama dengan Tuan Haji Ehsan untuk menceritakan tentang intisari khutbah pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Jalal, apa khabar? Alhamdulillah, saya Ehsan sihat ya? Saya ceria. Dan mungkin sebagai permulaan ini saya nak tanya bagaimana persediaan ataupun Ramadan kali ini, adakah berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini dari segi kedatangan jemaahnya, adakah lebih ramai ataupun ada program yang baru yang diadakan di Masjid Negara? Alhamdulillah, di Masjid Negara, kalau kita melihat setelah berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita dapat melihat bahawa para jemaah semakin hari semakin bertambah, dan buktinya maknanya penyediaan berbuka puasa kita, juadah berbuka puasa kita sebanyak 1000 pack. Maknanya kadang-kadang tidak mencukupi. Selain daripada itu, ya, kita menyediakan untuk santapan rohani kepada para jemaah, ya, untuk kuliah Zuhur, kuliah Jumaat, yang seterusnya ada bertadarus Al-Quran. Alhamdulillah, ya, penyertaan itu sangat menggalakkan. Sebenarnya ramai lagi jemaah yang nak bertadarus, ya, tetapi kita kena hadkan dan juga interview supaya mereka ni yang benar-benar memberikan komitmen, ya, untuk kita bertadarus. Sebab tadarus hari-hari, ya, bukan selang sehari, selang 2 hari tadarus. Masya Allah, walaupun tak ada qariah yang tetap di Masjid Negara ni, tapi masih Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, dari segi intisari khutbah pada hari ini yang kita akan bincangkan tentang Ramadan Bulan Tarbiyah, mungkin boleh kongsikan kepada para penonton di rumah tentang apa ringkasan khutbah pada hari ini? Alhamdulillah, ya, sebenarnya kita semua tahu bahawa apabila datangnya Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan satu bulan yang penuh keberkatan, yang penuh mulia, dan dia merupakan satu madrasah untuk kita mendidik, ya, mendidik diri kita ini menjadi daripada seorang yang kurang baik jadi orang baik, ya. Orang yang pada pandangan kita memang orang baik, jadi bulan Ramadan ni datang dia tambah lebih baik, ya, dengan pertambahan amalan-amalan ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Sedangkan kita pun sudah menamakan bulan Ramadan ini sebagai pesta ibadah, ya, bukan pesta juadah, ya, walaupun di luar sana ramai yang berpesta juadah, tetapi dalam masa yang sama kita mestilah merebut peluang bulan Ramadan ini sebagai pesta ibadah untuk kita tingkatkan amalan ibadah kita. Dan seterusnya, ya, sebenarnya kita juga sebagai suatu pengisian dalam bulan Ramadan ini ialah sebagai bulan kesabaran. Ya, kena sabarlah, ya, lapar kena sabar, ya, beberapa jam lagi, ya, nak berbuka puasa kena sabar, anak-anak perlu ditarbiah, ya, pukul berapa ni nak buka, ya, berapa lama lagi abah, ya, nak buka, anak-anak yang di sekolah rendah, di peringkat rendah, ya, mereka ini ditarbiah oleh ibu bapa, ya, untuk sama-sama merasai ibadahnya dalam bulan Ramadan, dan juga kita merasai bagaimana keperitan hidup para
para asnaf khususnya yang kurang makanannya, ya, kepada mereka yang ibu tunggal ada anak ramai, ya, tapi dalam masa yang sama kekurangan rezeki. InsyaAllah, itu dia kupasan yang menarik daripada Ustaz Ehsan. Dan yang terakhir mungkin saya nak tanya bagaimana cara untuk kita mengubah persepsi masyarakat kita yang sekadar melihat setengah sahajalah masyarakat kita yang melihat Ramadan ni sekadar bulan belapar dahaga dan juga lapar. Kepada mereka yang berpandangan demikian, ya, seharusnya kita mendidik diri kita, ya, untuk mendengar kuliah-kuliah agama, ya, agar jiwa kita ini, hati kita ini bertambah dari semasa ke semasa, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak pergi masjid sekalipun, maknanya dalam channel-channel YouTube ramai para asatizah kita ini yang bercerita tentang kelebihan Ramadan, ya, tetapi dalam masa yang sama, ya, kita mestilah menghindari perkara-perkara mungkar, ya, bukan sekadar untuk kita puasa tahan lapar dahaga sahaja, tetapi dalam bulan Ramadan ini isi dengan pengisian-pengisian yang bermanfaat. Yang kedua, ya, jauhi, ya, perkara-perkara yang mungkar, terutamanya penyakit-penyakit hati, ya, maknanya dosa-dosa mata, dosa telinga, ya, dosa lidah, semua kena jaga. InsyaAllah, terima kasih kepada Ustaz Ehsan atas kupasan yang sangat menarik dan juga menyeluruh. Kita ucapkan terima kasih kepada Khatib, dan selepas ini kita akan mendengar daripada Ustaz Ehsan kupasan yang secara menyeluruh tentang khutbah pada hari ini yang bertajuk Ramadan Bulan Tarbiyah. Dan sementara kita menunggu azan Zuhur ini, mari kita banyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Dan kalau lalu tabung sedekah tu ataupun yang tak pergi solat Jumaat, boleh pergi sedekahkan duit anda di masjid-masjid ataupun di mana-mana sahaja yang boleh anda sedekahkan wang anda. Dan insya-Allah kita juga nak sama-sama banyakkan senyuman kepada orang lain, sebab bila kita ibadah ni bukan hanya sekadar ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga ibadah kita sesama manusia, menjaga hubungan sesama manusia. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha kita. Dan kita akan kembali ke ruangan salat utama untuk sama-sama kita mendengar salat azan bagi menandakan masuknya waktu solat Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sefaktu dengannya. Silakan. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, demikianlah tadi azan yang telah pun berkumandang menandakan masuknya waktu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kita kini sedang bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur dan mengharapkan sedang penonton untuk terus setia bersama dengan kami. Dan pada hari Jumaat yang mulia ini, mari kita sama-sama memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca surah Al-Kahfi, seperti mana sabda baginda Nabi SAW, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat nescaya akan diterangkannya dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Selain itu, mari kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW dan kita bakal mendengar khutbah yang bertajuk Ramadan Bulan Tarbiyah sebentar saja lagi. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah pun disebut oleh Ustaz Ihsan sebentar tadi, bulan Ramadan dikenali dengan pelbagai nama. Bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan pengharapan, bulan kesabaran dan juga bulan tarbiyah. Ini menunjukkan kehebatan yang Allah dan baginda Nabi SAW letakkan ke atas bulan Ramadan yang sangat mulia. Rugi sekiranya kita keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah yang dimaksudkan ialah tarbiyah yang holistik, bukan hanya pada kesabaran ke atas fizikal kita, menahan lapar dan dahaga serta perkara membatalkan puasa, itu sudah semestinya, tetapi juga dari segi disiplin harian kita untuk menjadi seorang manusia yang hebat, termasuk dalam bidang pekerjaan kita. Fundamentalnya, kita berpuasa untuk melatih diri kita menjadi masyarakat yang mulia hatinya, menimbulkan rasa belas kasihan kepada orang yang melalui kesusahan dan keperitan hidup. Lantas, apabila kita merasa lapar seperti mana mereka sering merasa, maka kita akan ringan tulang untuk bersedekah membantu semampunya. Antara lain, tarbiyah ini juga memaksudkan untuk kita memupukkan sifat jujur dalam diri manusia. Puasa ialah ibadah yang tidak zahir kepada manusia. Boleh saja seseorang itu mencuri makan dan minum tanpa pengetahuan orang lain. Pergi mana-mana pantry atau bilik air, boleh seluduk sekotak air minuman untuk menghilangkan dahaga. Namun, iman di dada menghalang perkara itu kerana kita percaya kepada Allah yang Maha melihat dan mendengar apa sahaja yang kita lakukan. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa
yang sebenar-benarnya, seperti mana yang diulang-ulang oleh khatib setiap kali hari Jumaat semasa khutbah diberikan. Dan untuk saya ingatkan juga kepada para jemaah untuk tidak melakukan perkara sia-sia sepanjang bulan Ramadan ini juga, khususnya ketika khutbah sedang berlangsung. Janganlah bermain telefon bimbit, kerana ada hadis mengatakan tidak akan mendapat bahagiannya daripada Jumaat itu sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Dan sepanjang hari Jumaat ini, mari kita sama-sama melihat nukilan Jalaluddin Rumi tentang pengisahan diri dalam bab sedekah. Marilah kita belajar daripada sungai yang mengalir, memberi kemudian hilang entah ke mana. Dalam bab kebaikan, belajar daripada matahari, menyinari tanpa mengenal diskriminasi. Dan dalam bab memaafkan, belajar daripada malam, pandangannya gelap dan tidak mengguriskan. Dalam bab kemarahan, belajar daripada mayat yang sentiasa berdiam diri. Dalam bab toleransi, belajar dari lautan yang menerima segala hidupan di dalamnya. Banyak kelebihan hari Jumaat yang kita dapat lihat. Antaranya ialah kita boleh berdoa, kerana hari ini ialah hari mustajab doa. Antara waktu dua khutbah di mana khatib duduk pada waktu asar juga ialah waktu kita dimustajabkan doa kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan kita akan kembali ke Dewan Solat Utama untuk mendengar azan kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lara ataupun sia-sia seperti menggunakan telefon bimbit dan berbual-bual kosong. Alangkah ruginya jika kita sudah berada dalam masjid ini tetapi kita masih terleka dengan urusan dunia. Pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Ramadan Bulan Tarbiyah. Sebelum itu khatib juga ingin mengingatkan sidang jamaah sekalian agar terus beristiqamah mengimarahkan masjid, surau dan juga majlis-majlis ilmu, terutamanya pada bulan yang penuh keberkatan dan keampunan ini, serta saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Marilah kita mengambil kesempatan berada dalam bulan yang mulia ini untuk terus meningkatkan amal ibadah seperti bertilawah ataupun bertadarus Al-Quran, bersedekah, menunaikan solat secara berjemaah, menghadiri majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Semoga dengan itu ia dapat menjadikan kita hamba-Nya yang bertakwa. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini masuk hari ke-9 kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Dari sehari ke sehari kita berpuasa. Sentiasalah menilai kualiti ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lain yang kita jalani. Semoga semua amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sangat mengharapkan bahawa dengan kesungguhan kita melakukan ketaatan ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan kesilapan kita dan melimpahkan keredaan dan keberkatannya kepada kehidupan kita. Ramadan sering disebut sebagai bulan tarbiyah ataupun latihan diri kepada seseorang muslim untuk menjadi seorang hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa itu sendiri bermaksud menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, disertai dengan niat dari terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Dan perkataan saum dari segi bahasa iaitu menahan diri. Jika kita rujuk dalam Al-Quran, termasuklah menahan diri daripada berkata-kata seperti mana yang dirakamkan dalam surah Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani shauma. Maksudnya, sesungguhnya aku bernazar, dia membisu kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu Ar-Rahman. Umumnya, Ramadan melatih kita menjadi seorang yang lebih berdisiplin dalam menata amal ibadah dan segala urusan hidup, sama ada yang berkaitan dengan diri sendiri maupun berkaitan dengan orang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, terdapat beberapa bentuk latihan yang terkandung dalam bulan Ramadan, iaitu yang pertama, Ramadan melatih kita untuk menjadi seorang yang lebih sabar. Sabar juga secara asasnya bermaksud menahan diri. Ibadah puasa berkehendak setiap Muslim menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa. Maka ia memerlukan kepada kesabaran sebagaimana yang disebut dalam surah Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang mencipta dan juga mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Oleh itu, sembahlah engkau akan Dia
dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadah kepadanya. Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengannya? Yang kedua, Ramadan melatih kita membina akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lahu hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Maksudnya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan juga perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan juga minumnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka hakikat puasa ialah menahan kedua mata daripada memandang sesuatu yang haram, menahan pendengaran dari mendengar sesuatu yang diharamkan, menahan lisan daripada perkataan dusta, umpat, keji dan seumpamanya, dan menahan seluruh anggota tubuh dari melakukan sesuatu yang haram. Yang ketiga, Ramadan melatih kepedulian sosial umatnya antara satu sama lain. Terdapat banyak anjuran untuk kita saling memperhatikan kecukupan hidup ahli keluarga, kaum kerabat, jiran tetangga dan orang lain. Maka dengan itu, kewajipan berzakat dan juga anjuran untuk memperbanyakkan bersedekah menjadi suatu amalan yang bertindak sebagai pelatih diri untuk kita mengeluarkan sedikit harta bagi membantu kecukupan orang lain yang lebih memerlukan. Ia juga sebagai teladan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu diikuti. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan baginda lebih dermawan lagi ketika mana di bulan Ramadan pada ketika Jibril menemuinya. Maka pada saat Jibril menemui baginda, ketika itulah baginda sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan juga pastinya melatih kita untuk mengawal nafsu makan dan minum. Seawal pagi, kita dianjurkan untuk bersahur sekurang-kurangnya dengan tamar. Kemudian kita menahan lapar dan dahaga sepanjang hari dan akhirnya berbuka setelah terbenamnya matahari. Pada waktu berbuka juga kita dilatih untuk memakan makanan yang baik dan pastinya halal. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berbuka dengan buah tamar yang diakui memiliki nilai nutrisi yang tinggi dan baik untuk kesihatan dan juga kesegaran tubuh badan manusia. Kita juga dilarang untuk membazir dan makan dengan banyak ketika berbuka. Terlampau kenyang menjadikan tubuh menjadi berat dan menyebabkan kita malas untuk beribadah. Maka latihlah hawa nafsu kita untuk makan sekadar yang perlu dan bukan menurut hawa nafsu. Elakkan pembaziran kerana ia hanya merugikan diri sendiri. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib merumuskan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, Ramadan merupakan bulan tarbiyah dan latihan diri menjadi seorang Muslim yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terdapat pelbagai bentuk latihan yang terkandung dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang mengandungi hikmahnya yang tersendiri, antaranya meningkatkan rasa simpati terhadap golongan fakir miskin setelah kita merasai kesusahan yang dialami oleh mereka. Ketiga, Ramadan bulan melatih kita mengawal hawa nafsu makan dan juga minum. Disiplin yang diterapkan dalam Islam menunjukkan bahawa Islam amat menjaga manusia dari segenap sudut, termasuk dah dalam aturan makan minum yang memberi impak kepada produktiviti manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Maksudnya, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dalam kalangan lelaki ataupun perempuan sedangkan ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya ataupun dizalimi sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 124. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalat Malikina ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kazalik ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Cukupkanlah kami dengan kurniaan-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. Hindarkanlah kami dari sebarang fitnah, bala bencana, wabak penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar seperti rasuah, salah guna kuasa dan hiburan yang melalaikan. Hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkan kami dari perselisihan serta perpecahan yang berpanjangan. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran dan kurniakanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang batil itu sebagai yang batil dan kurniakanlah kami kekuatan untuk menjauhinya serta menghapuskannya. Jangan jadikan yang benar dan batil itu samar-samar bagi kami yang akan membawa kami kepada kesesatan. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami dan keturunan kami mereka yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah serta tekun mengimarahkan masjid. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Sila lurus dan rapatkan saf. Sila penuhkan saf-saf yang masih kekosongan. Dimohon bersegera untuk penuhkan saf. Seterusnya pastikan telefon bimbit tuan-tuan berada dalam mode senyap ataupun dimatikan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yusannifuna Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wan nar hanifa muslima wa ma ana minal mushrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 'Amin. 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 'Amin.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر يا ربي غفر سبحان ارفعني وارزقني واهدني وعافني وعافني الله أكبر سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سبحان ربنا سبحان ربنا
سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر يا ربي اغفرني وارحمني صبرني ورفعني وارزقني واهدني وعافني وعافني الله أكبر سبحان ربي الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi sedang langsung solat Jumaat yang dibawakan khas untuk anda dari Masjid Negara yang telah pun dipimpin khutbah dan juga solat Jumaat tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ihsan Muhammad Husni, Imam Besar Masjid Negara, dengan tajuk khutbah kita tadi Ramadan Bulan Tarbiyah. Dan berdasarkan khutbah tersebut, mari kita sama-sama menggunakan ruang dan juga masa yang kita ada sepanjang bulan Ramadan ini untuk menjadi seorang Muslim yang lebih hebat, yang
dan seimbang dari segi holistik untuk kita tarbiyahkan diri kita dalam bulan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada jurubahasa isyarat pada hari ini, Muhammad Amsyar, kru-kru penerbitan dan juga teknikal yang telah pun bertugas lumus menjayakan siaran langsung ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat redha dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kita jumpa lagi di lain hari. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.